Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali kita menyambung tugas kita iaitu membincangkan hukum tajuk yang terdapat dalam juzuk yang ke-10 surah yang ke-9 surah At-Taubah. Kali ini kita akan berbicara di muka surat 192 iaitu ayat yang ke-34. Untuk itu, sahabat-sahabat, sila tumpukan perhatian di papan putih belakang saya dan saya akan berada di depan papan putih tersebut untuk menjelaskan tentang hukum-hukum tajuk yang terdapat pada ayat tersebut. InsyaAllah. Kita mulai dengan ta'awuz basmalah surah At-Taubah terkenal dengan tanpa basmalah, maka kita baca ta'awuz saja atau isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Kalimah yang pertama kita dah biasa jumpa ya ayyuha, iaitu huruf ya adalah kalimah pertama, ayyuha adalah kalimah kedua. Allazina adalah kalimah yang ketiga. Apabila bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam dua kalimah, iaitu kalimah ya, alif ada berada dalam kalimah ya, hamzah berada dalam kalimah ayyuha, mana pertemuan dua kalimah secara berasingan huruf mad dengan hamzah itu, maka diberikan nama dia mad jaiz munfasil dan dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Seperti biasa, ha ini bertemu dengan alif lam syamsiah, maka kita baca dengan idgham syamsi, ha alif lam hal. Ya ayyuhalladzina, dia baca dengan mat asli, selepas zal baris ya ada ya, dan kemudian kita baca amanu in, iaitu dibaca dengan apa dia? Iaitu permulaan kalimah di mana alif ini adalah alif gantian daripada hamzah yang sukun. Sebelumnya huruf hamzah berbaris alif, sebab itu diganti dengan alif. Kalau berbaris ya diganti dengan ya, berbaris waw diganti dengan waw. Maka alif ini ada huruf mad ini adalah huruf gantian, maka dinamakan mad badal ataupun ditukar. Iaitu huruf mad yang ditukar dengan hamzah sukun itu. Baik. Alif mad nun waw, waw bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah jadi dibaca dengan mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakat seperti di sini. Ini nampak jelas perbezaannya, itu antara satu kalimah dengan satu kalimah. Ini macam seolah dalam satu kalimah, padahal dia terdiri daripada dua kalimah. Amanu inna kasira. Baik, in dibaca dengan wajib bergunah, si dibaca dengan mat asli. Kemudian di sini tadi saya berhenti, saya baca dengan mat iwad, tapi oleh kerana kita nak menyambung bacaan kita tak boleh baca dengan mat iwad, kita baca dengan idgham ma'runah, masukkan tanwin kepada huruf mim. Katsiran minal ahbar. Baik, mim ya min nun bertemu dengan alif dan kamariyah, maka izah kamarikannya, dan hamzah alif ha ahba alif ada alif sepasnya mat asli, ra ya ri dengan pergi waw bertemu dengan alif lam syamsiah, di dalam syamsikan waw kepada ra, waruhban. Baik, waruhbani la yakulun. Baik, kalau kita nyambung ba tu baca dengan mat asli, sini idgham syamsi kan dia, waruhbani la yakulun. Itu memakan harta manusia, manusia dengan jalan batil, jalan yang tidak benar. La ya'kulu, lu dibaca dengan mat asli, am dibaca dengan iza syafari, mim sakinah. Mim sakinah, mim sukun itu ataupun mim mati kita belajar tu. Jadi kita praktikkan di sini, dibaca dengan iza syafari walaupun dia duduk di tengah kalimah. Waw alif bertemu dengan alif mat asli, lam bertemu dengan alif lam syamsah, idgham syamsikan daripada nun, nun bertasydid, baca dengan wajib bergunah. Malam tadi kita baru bincangkan, iaitu tentang wajib bergunah, dan kemudian mad asli pada na tu, nun alif ada alif, iaitu amwalan nas. Baik, kemudian kita pergi kepada bil ba ya bertemu dengan alif lam kamariyah, izah kamarikan dia. Ni tadi mad sukun dapat wajib bergunah mad sukun, mad asli bukan mad sukun. Mad asli kalau kita berhenti baru mad sukun, tapi kita wasal hidupkan sin tu sambung dengan bil batil, bil batil. Jadi sini dibaca dengan izhar kamari dan pada lam yang izhar tu, dan kemudian ba alif ada alif, dan ta ya lam til bunyinya, tili ta ya ti lam ya li bersambung itu. Bil batili wa yasuddun.
Baik, wa yasuddu, du tu dia baca mat asli. Bila kita sambung, kalau tak mat arid sukun, kalau kita berhenti. Kita tak berhenti di tengah-tengah begitu. Melainkan nafas kita habis. Mana kita berhenti dengan mat arid sukun. Wa yasudduna sabili. Perhatikan sini, ain alif nun, an. Nun sakinah bertemu dengan huruf Efa wusta. Huruf sin di golongan 10 huruf Efa wusta. Dua iaitu Efa sugra, qaf dengan kaf, Efa kubra, ta, dal dan ta. Jadi mana sin ni selain daripada kaf dengan ta, dal, ta tadi, maka dia Efa wusta. B dibaca dengan mat asli, li pula diidiam samsikan kepada kalimah Allah di sana, iaitu sabilillah. Kaf lam ya, iaitu apa dia? Wakaf kabih. Wakaf kabih. Kaf lam ya, betul tak? Wakaf kabih. Kaf lam ya, saya tengok. Ya, bukan kabih, kafi. Kabih pula. Qiu kabih itu kalau lam alif. Ni wakaf kafi. Iaitu kita aulanya wakaf padanya. Sebab itu kalau kita wakaf, saya tulis tu 6, 2, 4 atau 6 harakat pada kalimah Allah. Tapi anda kita tidak wakaf padanya, kita terus sambung, kita kena baca dengan 2 saja. Tak boleh 4, tak boleh 6. Melainkan kita wakaf pada kalimah Allah, di mana saja kita wakaf padanya, maka dibaca dengan 2, 4 atau 6 harakat dengan bergantung pada hurufnya. Kalau nipis-nipis lah, kalau tebal-tebal. Sini baris sebut ya, nipis. Iaitu sabilillah. Sabilillahi wallazi. Kalau kita nak nyambung, tak ada apa-apa hukum di sana. Cuma idiam samsikan waw kepada huruf lam dan zi dibaca dengan mat asli. Kemudian ya nizu, zu dibaca dengan ya nizuna tu dibaca dengan mat asli zu. Na di idiam samsikan pada huruf zal. Ya nizuna zaba wal fiddah. Okey, seterus sambung zahaba, ba, wal pula dizakamarikan pada huruf lam. Fiddah tadi kalau kita berhenti, kalau kita sambung tak ada kita terus fiddata wala, jata pula. Kalau kita berhenti tadi, kita baca dengan khodamir. Sini sebab kita boleh berhenti sebab sini ada waw dan tidak. Dan tidak. Baik, wala yunfiqunaha, la dibaca dengan mat tabri'ah. Kerana la ini penafian. La nafi'ah ataupun mat tabariyah pun boleh juga. Mat tabri'ah ataupun mat tabariyah. Wala yunfiqu, qaf waku mat asli. Yun itu efa hakiki wusta, sama dengan sini. Nun bertemu dengan huruf fa. Fa pun huruf wusta juga. Efa wusta. Jadi ku di sini mat asli. Naha mat asli pada ha. Dan fi pun mat asli. Sabilillahi. Sabilillah. Boleh dibaca dengan B dengan mat asli. Ini samsikan lam kepada kalimah Allah. Sama juga lam sini. Nipis bacaannya. 2 harakat. Sabilillahi fabashshirhum. Fabash. Tak pasti. Syir nipis. Kan hum bertemu dengan ba. Huruf mim sakinah bertemu dengan ba. Baca dengan efa syafawi. Dengan dengung 2 harakat. Efa syafawi. Ingat tu. Mim bertemu dengan ba. Kalau mim bertemu dengan mim. Efa idgham syafawi ataupun idgham selain saghir. Baik, ini efa syafawi. 2 harakat juga dengan dengung bi'azza, za dibaca mat asli. Tanwin di sini bin, iaitu dibaca dengan izah halki kerana dia bertemu dengan huruf izar, iaitu huruf hamzah. Hamzah alif iaitu a, lam ya li bertemu dengan mat sini. Mat bertemu dengan yang disukun, huruf mim yang sukun mendatang, maka mat disukun. Baik, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم.
Jadi makna ayat yang kita baca tadi, apa maknanya kita baca? Iaitu saya bacakan. Apa Allah beritahu pada kita dalam bahasa Melayunya, iaitu wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi itu, iaitu ahbar tadi, orang-orang alim Yahudi, dan rohban itu, iaitu orang-orang rahib-rahib Nasrani, benar-benar memakan harta dengan jalan yang salah, itu jalan yang batil, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Setelah makan benda yang batil, lepas tu menghalang manusia daripada jalan Allah. Mereka tak mahu manusia itu memeluk agama Islam. Dan orang-orang yang menyimpan emas, dia sama juga dengan orang menyimpan emas. Orang tu sama dengan rahib-rahib Yahudi yang makan harta dengan jalan yang salah tadi, dan juga menghalangi manusia jalan Allah, sama dia disamakan dalam ayat ini. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya, maksudnya tidak membayar zakat pada harta emas dia itu, pada hartanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa, termasuk rahib-rahib tadi, pendeta-pendeta tadi, bahawa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Jadi ingatlah tu. Yang berlaku yang ketiga tu, kita tak akan jadi Yahudi. InsyaAllah tak akan jadi Yahudi. Dan juga kita tak akan jadi rahib-rahib Nasrani. Tetapi mungkin kita tergolong. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang menyimpan harta seperti emas dan perak, ataupun harta-harta yang perlu dizakat, tapi kita tak menzakatkannya, tidak menafkahkannya dengan sempurna, dengan yang betul, maka kita akan digolongkan sama saja dengan rahib-rahib tadi, iaitu mereka akan mendapat siksa yang pedih. Maknanya dia tak sebut tadi yang rahib itu mendapat siksa yang pedih, dia sebut sekali dengan orang-orang yang menyimpan perak dan emas tu, yang tak dibayar zakat ataupun diinfakkan atau dinafkahkan pada yang di haknya, iaitu mengikut syariat. Itulah saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.